Tuan Kesem 2022 Jepang Intang di Radio Malaysia Kering FM hebat syoknya 94.7 MHz. Lansan kuda dengan senang kita lagi, dengan senang tak mana dengan kesokan tanah bina sampai di Radio Malaysia Kering FM. Next, terusnya. Ya, terima kasih DJ 99. Apapun terima kasih kita ucapkan untuk anda yang terus hadir bersama menerusi program Majlis Percakapan Pekan Baharu Melalap. Apapun suka kita war-warkan kepada anda yang telah pun mengisi borang ataupun telah pun mendaftarkan diri anda dalam sesi uji bakat penyampai radio bagi siaran bahasa murid untuk datang ke KEMA Radio Malaysia Kering FM, kerana uji bakat kita akan bermula bila-bila masa sahaja. Jadi kepada anda masih berkesempatan jika mempunyai bakat untuk datang, jangan lupa untuk membawa bersama resume anda, gambar berukuran pasport, juga salinan kad pengenalan untuk hadir, dan kita ada sedikit ujian bertulis untuk anda sebelum kita beralih kepada ujian suara. Itu antara yang akan berlaku dalam sesi Temu Degah hari ini. Apapun terima kasih untuk anda. Kita berhibur dahulu bersama ini. Selepas itu anda akan dihiburkan bersama artis tempatan yang akan bersama dengan kami sepanjang berada di studio mini Keningau FM. Fikir dulu sebelum kau mau kawin, ai so ku sing kapo, suami pakit su